Bismillahirrahmanirrahim. Sambung bacaan buku Perangai Bergantung kepada Diri Sendiri, edisi khas, dengan pengenalan oleh Profesor Emeritus Hajah Asma Haji Omar. Buku dikarang oleh Pendeta Zakbar sekitar akhir 50-an atau awal tahun 60-an. Siri yang ke-33, muka surat 130, dalam bab yang terakhir, iaitu kejatuhan umat Islam dan jalan kepulihannya. Tajuk kecil yang keempat, bertaubat dan balik ke pangkal jalan. Maka dalam kedudukan umat Islam seperti yang kita lihat dalam abad-abad yang terakhir ini, hingga sekarang terbitlah soal balik ke pangkal jalan untuk membetulkan kesalahan dan kesilapan yang telah dinyatakan itu, dan untuk supaya dapat diperbarui pemahaman mana-mana yang berkehendak diperbarui. Di dalam Melayu pun ada berkata, kalau sesat di hujung jalan, baliklah ke pangkal jalan. Dalam perbahasan agama Islam, balik ke pangkal jalan itu dikatakan taubat, iaitu disebut oleh orang Melayu tobat, atau pengertiannya pula pada fahaman Melayu masih hampir sama seperti asalnya. Orang Melayu memahamkan tobat atau bertobat itu dengan dua pengertian, iaitu yang pertama mengaku salah kepada Tuhan secara agama serta memohon ampunan kehadratnya. Yang kedua memutuskan azam, seolah-olah bersumpah di dalam hati tidak hendak berbuat lagi sesuatu perbuatan oleh kerana didapati sangat tidak memuaskan atau sangat tiada disukai. Adapun taubat dalam bahasa Al-Quran bermakna pada asalnya yang pertama, berpaling semula ke tempat yang telah dibelakangi, iaitu boleh dilakukan oleh manusia kepada Allah dan juga oleh Allah kepada manusia. Yang kedua, berbalik ke pangkal jalan atau ke tempat yang kita telah tersimpang dari jalan asal yang hendak diikut. Yang ketiga, berbalik dari jalan menyimpang kerana jalan lurus. Maka dari situ terbitlah makna yang biasa dipaham dalam bahasa Arab sekarang, iaitu yang keempat, berpaling kepada Tuhan lalu mengaku kesalahan kepadanya dan menyatakan penyesalan yang bersungguh-sungguh di atas kesalahan itu serta memohon ampun kehadratnya dengan segala tulus ikhlas dan tawaduk, sambil mengikrarkan janji di dalam hati tidak akan berulang melakukannya lagi. Permohonan ampun itu disebut istighfar. Kita semua memang selalu membuat salah, sengaja atau tidak sengaja. Tidak ada siapa manusia yang tidak pernah berbuat salah atau yang terpelihara sama sekali daripada melakukan kesalahan dan dosa, kecuali rasul-rasul, kerana mereka dikurniakan Tuhan ismat pada dirinya masing-masing, istimewa dalam perkara-perkara agama. Maka tiap-tiap kali kita terjatuh melakukan kesalahan itu, wajiblah kita berpaling kembali kepada Tuhan dan balik kepada garis kebetulan. Kesalahan-kesalahan dan kesilapan-kesilapan yang telah dilakukan oleh umat Islam tentang cara fikirnya, kepercayaannya, keperangaiannya, kelakuan dan amal-amal hidupnya pada zaman-zaman kemudian ini telah menyimpangkan mereka dari kehendak-kehendak kebenaran. Oleh sebab itu telah membawa mereka jatuh dan ketinggalan beberapa lama. Maka kesalahan-kesalahan itu adalah di antara perkara-perkara yang sangat kita berhajat dibaiki dengan jalan taubat, iaitu kembali ke tempat tersimpang dengan menyesal dan memohon ampunan Tuhan setulus-tulusnya serta berazam dan berjanji tidak akan berbuat kesalahan itu lagi. Tiap-tiap kerosakan yang terjadi daripada kesilapan, kesalahan
dan dosa memang sentiasa dapat ditimpal atau dibaiki dengan taubat atau tobat, kata orang Melayu, jika sempurna syarat-syarat taubat yang disebut itu. Tuhan sentiasa suka akan orang yang taubat, orang yang berpaling kembali kepadanya dan menyesal akan dosanya serta memohon limpah keampunannya. Ia selalu menyuruh orang bertaubat, dan apabila orang berpaling kembali kepadanya, maka ia lebih-lebih lagi berganda-ganda berpaling kepada orang itu dan menerimanya kembali, berhubung dengan firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, bahwasanya Allah Ta'ala kasih akan orang-orang yang kuat beribadah kepadanya dan kasih akan orang-orang yang membersih dirinya daripada kotor dan kesalahan, bertaubat. Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 222. Dan firman-Nya lagi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Surah An-Nur, surah 24, ayat 31. Artinya, dan berpalinglah, bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah bersama-sama, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu peroleh kejayaan. Dan firman-Nya lagi, fatubu ila bari'ikum fakhtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Artinya, oleh itu berpalinglah kamu kepada semua Tuhan kamu yang menjadikan kamu daripada tiada kepada ada, dengan rasa menyesal akan kesalahan kamu, dan bunuhlah nafsu-nafsu dirimu yang bersalah itu. Perbuatan demikian adalah yang sebaik-baiknya bagi kamu di sisi Tuhan yang mengadakan kamu, dan Ia akan berpaling lembut kepadamu, kerana bahwasanya ialah Tuhan yang maha berpaling kepada orang-orang yang berpaling kepadanya, lagi maha pengasihan. Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 54. Dan sekali lagi firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa in tubtum fa huwa khairul lakum wa in tawallaitum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa basyiril ladzina kafaru bi'azabin alim. Surah At-Taubah, surah 9, ayat 3. Artinya, oleh itu jika kamu berpaling kembali kepada Allah, maka iaitu yang sebaik-baiknya bagi kamu. Tetapi jika kamu enggan berpaling kepadanya, maka ketahuilah bahawa kamu bukan dapat melemahkan Allah atau berlepas diri daripada Allah. Dan berilah khabar, hai Muhammad, kepada orang-orang yang tiada beriman dari hal balasan siksa yang amat sakit menanti mereka. Lain daripada itu, ia berfirman, fa'i yatubu yaku khairal lahum wa in yatawallaw yu'azzibhumullah azaban alima fid dunya wal akhirah wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir. Artinya, dan jika mereka bertaubat, berpaling kepada Allah dengan menyesal akan kesalahan-kesalahan dan berazam tidak akan membuatnya lagi, maka adalah baik bagi mereka. Tetapi jika mereka berpaling daripadanya, nescaya Allah akan menghukum mereka dengan siksa yang amat sakit dalam dunia dan dalam akhirat. Dan tidaklah ada bagi mereka di bumi ini barang seorang kawan yang akan melindungi mereka, dan tiada pula siapa yang akan memberi pertolongan kepada mereka. Surah At-Taubah, surah 9, ayat 74. Dan seterusnya beliau memetik ayat Taubah 104, Asyura ayat 25,
Toha ayat 82, Qasas ayat 67, Al-Furqan ayat 71, Al-Hujurat ayat 11 dan At-Tahrim ayat 8. Dengan penutup yang telah memetik ayat-ayat berikut, beliau menyambung yang terakhir. Sekianlah mustahaknya dan baiknya taubat yang sebenar-benar seperti yang dikehendaki itu bagi membetulkan kesalahan dan memperbaiki kerosakan yang terjadi dari kesalahan itu. Maka sebagaimana perlunya taubat untuk menampal kerosakan-kerosakan yang khusus bagi hal ehwal persediaan untuk mati dan kehidupan akhirat, begitu juga perlunya ia untuk menampal kerosakan-kerosakan oleh sebab tersilap dan tersalah dalam hal-hal hidup dan kehidupan di dunia ini. Bahkan dalam salah satu ayat di atas tadi, iaitu ayat yang kita telah baca tadi, iaitu surah At-Taubah dalam muka surat 133 tadi, terus terang dikatakan bahawa alasan kena seksa dan menderita itu bukanlah hanya diperuntukkan bagi kehidupan di akhirat sahaja, tetapi samalah dalam kehidupan di dunia ini juga. Sekian hasil karya Pendeta Za'bah daripada buku beliau, Perangai Bergantung kepada Diri Sendiri. Semoga apa yang ditulis oleh beliau memberi manfaat kepada saya dan kita semua. Al-Fatihah untuk almarhum Pendeta Za'bah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.